Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita yang mulia, kita amin kita ustaz dalam kita. Nak murid saya ni, rasa ke depan sebelah driver dan atas kursi. Alhamdulillah sihat semua tuan. Minggu lepas saya tak sihat. Minggu lepas saya tak sihat demam. Bawa baik demam seminggu demam. Seminggu tak bangun. Hampir seminggu lah. Bawa baik betul. Batuk semua. Demam baik, batuk pula pagi. Batuk semua. InsyaAllah tersambung kajian kita di muka surat Hukum mengucap hamdalah muka 14. kita pekoh, bukan tauhid. Saya lupa semua. Muka surat apa? Surat 14. 14. Hukum mengucap hamdalah. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum mengucap hamdalah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Alhamdulillah nahmaduhu. Apa hukumnya kita menyebut perkataan tersebut? Maka di sini musannif membawa hukumnya wajib ketika memulakan khutbah Jumaat. So hamdalah tu wajib. Hamdalah ni maksudnya tadi itulah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Wajib kita dengar di khutbah yang pertama, khutbah yang kedua pun ada perkataan tersebut memuji Allah Ta'ala tu. Jadi dalam khutbah Jumaat hukumnya wajib. Salah satu daripada rukun khutbah. Sunat ketika mana? Dalam setiap keadaan seperti memulakan doa, selepas makan dan minum, ketika khutbah nikah dan banyak lagi lah. Salah satu daripadanya adalah ketika mana macam ni, nak mulakan percakapan, nak mulakan doa, nak mulakan apa-apa sahaja pekerjaan, maka disunatkan kita menyebut ataupun mengucapkan hamdalah. Makruh ketika mana? Bila makruh? Jika dibaca di tempat yang kotor seperti mana dalam tandas. Dalam tandas jangan kata-kata nak baca. Dia ada tempat yang kita nak semangat pun ada. Semangat zikir saya ni ustaz, semangat. Jadi ada tempat dia nak semangat lah. Dalam masjid, dalam surau, di rumah sebelum tidur, ketika mana nak buat itu, nak buat ini, semangat di situ boleh. Tapi di tempat yang kotor dalam tandas tak boleh, makruh hukumnya. Tempat pembuangan sampah atau tempat penyembelihan binatang, semua tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang kotor. Tak disunatkan kita berzikir di tempat tersebut. Ada orang tanya, apa hukum zikir di kedai kopi? Zikir subhanallah, 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 pegang tasbih. Boleh duk borak dia subhanallah, 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 subhanallah. Ataupun mula tak gerak tangan gerak. Mungkin zikir qalbi, zikir dalam hati. Ada apa hukum? Zikir qalbi boleh. Zikir qalbi, zikir qalbi, zikir dalam hati. Satu orang yang zikir tu dah jadi darah daging dia. Okey, dia dah hati dia tu dah Allah, 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 Allah. Jadi kita tak bertahan lagi lah tuan. Saya ni kita banyak melagak. Kita banyak lagu. Hati
hati kita tu banyak masa berpaling daripada Allah Ta'ala. Dia orang yang ahli-ahli sufi dan memang sebati dengan doa. Tapi kena ingatlah, ahli sufi tak pergi lepak kedai. Tuan-tuan kena ingat satu perkara lagi lah. Ahli sufi tak lepak kedai. Ahli sufi tak makan kedai. Ahli sufi makan bini dia masak je. Kalau dia ada bini, dia tak makan kedai okey kan. Kena ingat satu perkara tu lah. Jadi kalau kita kata saya dah sampai tahap ustaz, zikir qalbi dah dapat dah tu, jauh tu, nak sampai ke zikir qalbi tu dapat dah, saya dapat dah ustaz. Kena ingat satu perkara, orang ahli sufi dia tak makan kat kedai, makan rumah je. Jadi boleh tak kita zikir? Zikir qalbi boleh. Kadang-kadang orang tu dia dah sampai tahap zikir qalbi, maka boleh. Dia nak berzikir, maksudnya hati dia berzikir tak sebenarnya. Tapi kalau subhanallah, 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 boleh ke? Jadi dia bukan tak boleh, dia tak comel, tak lawak, tak comel lah kata. Dia comel ni zikir ni dia menghadap kiblat, supaya masuk zikir tu dalam hati. Kecuali selawat boleh. Selawat bila masa kita nak berselawat, kita boleh berselawat. Nak alhamdulillah, nak sebut alhamdulillah, nak sebut takbir, nak hamdalah, nak tahlil, nak tasbih, tak boleh. Tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, hamdalah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Iaitu ulama kata istighfar, astaghfirullahalazim. Nak memberi kesan pada hati kita, kita kena menghadap kiblat, kena betul-betul fokus, barulah dia akan menyucikan hati kita. Tapi kalau selawat, tak apa, kerana manfaat selawat, kerana selawat tu kita mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Dan dengan berkat tersebut, dengan berkat kita mendoakan untuk Nabi Muhammad SAW, itu maka Allah memberi jugalah keberkatan kepada kita. Man salla alaihi salatan sallallahu alaihi asyara salawatin, siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi di kedai kopi hukumnya, kalau lah tuan-tuan ada duk subhanallah, lepas tu duk bercakap subhanallah, semua duk bercakap orang subhanallah, yalah orang duk bercakap, kita duk subhanallah, betul orang cakap awak ni kacau lah pula, kita orang nak bersembang ni, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka di situ tuan-tuan, di situ sebenarnya ada unsur-unsur merendahkan zikir itu sendiri sebenarnya. Patutnya kita dah berzikir, orang lain dah bercakap, orang halau pula kita, orang marah pula kita, subhanallah. Ini tak kena tempat. Di situ ini tak kena tempat. Jadi maka takut dihalau dan sebagainya, ataupun takut ada orang merendahkan kita punya martabat dan sebagainya. Maka di situ ulama kata, kalau sampai tahap macam tu boleh jatuh hukum makruh lah. Boleh, dia tak comel, bukan dah tak comel lah, makruh hukumnya. Dia ada tuan-tuan orang duduk berzikir, tapi dia duduk tasbih, duduk gerak lah. Maknanya kat situ mungkin dah kita sangka baik dia zikir qalbi dalam hati. Apa? Zikir qalbi ni maknanya dia dah lebih tahap, dia dah lebih daripada tawajuh lah. Zikir qalbi ni kan, maksudnya dia bukan sahaja tawajuh, dia dah lagi tinggi daripada tawajuh. Maksudnya hati dia tu dah sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Haram bila? Ketika mana hendak atau sedang melakukan maksiat, tak boleh. Bismillah, tengok maksiat, bismillah nak curi, alhamdulillah nak curi, alhamdulillah nak berzina, tak boleh lah tuan. Kalau macam tu hukumnya makruh, itu lagi tak kena dah tempat tu. Jadi kalau duk mengumpat orang kedai kopi tu macam mana? Jadi duk contoh berarti yang malam saya duk lepas-lepas kedai, sembang-sembang pok mengumpat orang. Ni duk mengumpat kan, dia pun dah sekali lah mengumpat dengar kira ke? Saya dengar, saya tak mengumpat, saya dengar. Kira tak mengumpat? Kira lah berarti. Dia mengumpat ni, dia tak ada seorang. Betul tak?
Dia mesti ada yang mendengar. Kita bercakap dengar. Kalau awak cakap seorang-seorang, awak cakap orang gila kan. Ngumpat ni mesti awak cakap ada orang dengar. Sebab tu ulama kata dengar pun termasuk mengumpat. Saya tak cakap sikit sepatah dia cakap pasal dia. Saya dengar je dia cakap. Mengumpat jugalah. Minta maaf. Sikit tak minta maaf. Awak dengar sebab dia mengumpat ni kita menceritakan kan tentang saudara kita yang lain, perkara yang dia tak suka. Kita menceritakan kepada siapa? Kayu, meja, misalnya orang. Maksudnya walaupun awak tak bercakap, awak hanya mendengar, awak dikira mengumpat. Ayuhibbu ahadukum ya ayyuhalladzina amanu na'am ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah kata, janganlah kamu mengumpat sebahagian kamu ke atas sebahagian yang lain. Maksudnya kita duduk bercakap dengan orang lain tentang orang lain. Akhirnya orang yang mendengar tu pun dikira mengumpat. Jadi dia duduk kedai kopi duduk sembang, orang lain duduk mengumpat orang ni, dia duduk berzikir. Alhamdulillah. Kena pula gayanya dia berhenti. Betul lah. Berhenti je kan. Aku pun dengar dia duduk menyambung gitu lah. Subhanallah. Oh, dia bercakap, ya aku tu subhanallah. Tu duduk mengumpat tu. Duduk subhanallah, duduk subhanallah. Maka kalau gitu hukumnya apa? Dia buat main tu kan. Dia buat main. Jadi ada masa sebab tu moleknya bukanlah kata mengumpat tu boleh. Maksudnya duduk kedai kopi tu tak sah duduk buat zikir-zikir lah. Duduk kedai kopi tu duduk bercakap lah, tak sah duduk berzikir. Zikir kat mana? Bagi masjid lah berzikir. Kalau boleh tak payah lah di kedai kopi tu, tak payah nak mengumpat-ngumpat orang, tak payah kedai kopi lah. Contoh Tuhan sekalian alam, dan dengannya kami mohon pertolongan atas segala urusan. Makna hamdalah bermaksud segala puji yang diucapkan dengan lidah dengan penuh rasa kerelaan hati sambil merasakan keagungan yang ditujukan hanya untuk Allah, Tuhan kepada manusia, malaikat dan jin. Ya kan, kata segala puji yang diucapkan dengan lidah dengan penuh rasa kerelaan hati sambil merasakan keagungan. Itu makna tawajuh tu. Tawajuh. Kamu dapat tak buat tu? Kita dapat buat tak? Penuh rasa kerelaan hati sambil merasakan keagungan yang ditujukan hanya untuk Allah. Itu tawajuh. Itu tawajuh. Maksudnya tawajuh, memberikan perhatian sepenuhnya pada Allah. Itu makna hamdalah. Bahkan tuan-tuan yang mulia, dalam setiap amal ibadah yang kita buat mesti kena ada tawajuh yang sepenuhnya. Salah satu daripada adab menuntut ilmu adalah memberikan perhatian sepenuhnya pada tu. Ya, alhamdulillah lah tuan-tuan. Tak nak tu, kita tak nak lah lepas ni. Ada kitab. Bila ada kitab, kita tawajuh sikit. Tak tawajuh pasal saya tak tahu. Ustaz baca benda, saya pun tak tahu. Ke depan Ustaz baca apa, saya pun tak tahu. Jadi malah kita pun duk buat benda lain lah kan. Dia balik kitab macam tuan-tuan, Masya Allah kan. Jadi nak tahu lah, nak tahu lah kat mana Ustaz baca. Ada lah benda kita nak buat, ada benda kita nak tengok, ada benda kita nak tulis. 45 minit setelah tak rasa. Ini dia tanya bila nak habis. Kan. Kena molek lentok. Sesudah isyak dah. Jadi memberi perhatian sepenuhnya, itu maksud hamdalah tu dikata apa? Segala puji yang diucapkan dengan lidah dengan penuh rasa kerelaan hati sambil merasakan keagungan yang ditujukan hanya pada Allah. Itu makna tawajuh tu. Tuhan kepada manusia, malaikat dan jin. Jadi maknanya tuan-tuan, semolehnya, sebagusnya dan afdalnya zikir itu mesti dalam keadaan tawajuh. Masa menghadap kiblat, ambil wudu, menghadap kiblat,
berikan perhatian sepenuhnya. Cubalah. Dalam keadaan begitu pun kita kadang-kadang boleh lara juga. Hati kita, fikiran kita tu dalam keadaan kita duk berusaha tu, usahalah tu. Ambil wudu, menghadap kiblat, duduk tahiyat awal, pegang tasbih, pejam mata, gelap, tak ada orang lain, kita dengan Allah je. Dalam keadaan begitu pun hati kita boleh lara juga sebenarnya. Apatah lagi dalam keadaan kita dah memang lara. Duduk di kedai kopi contohlah. Sebab tu dia kata kalau kita ni dah capai zikir qalbi tu, yang mana hati kita ni tak lara dah. Walaupun sesaat dah tak lara dah, mengingat Allah Ta'ala je berlaku. Dah sampai tahap gitu tak apalah. Tapi kalau kita lah tahu kat mana tahap kita, kan? Saya tak tahulah tuan-tuan macam mana tahap tuan-tuan. Saya sendiri tahulah macam kat mana tahap kita dengan Allah Ta'ala. Dah sampai tahap ke belum? Belum lagi. Kalau belum lagi tuan-tuan, tak usah duduk mengada-ngada lah, duduk pegang tasbih kat kedai kopi tu. Takutlah Allah Alam. Takutlah dia bagi alasan Ustaz saya ni, kita ni kena ingat Allah Ustaz setiap masa dan keadaan. Betul? Tapi takut kan jadi makruh pula, takut kan jadi haram pula. Jadi awak tahu kat mana level awak. Kalau rasa kalau awak buat begitu boleh jatuh makruh, boleh jatuh haram, maka lebih baik awak tinggalkan. Lebih baik awak duduk sini, maka dapat pahala, manfaat pun dapatlah, kesan pun dapat, kan? Jadi kita nak dapat kesan tuan-tuan, pahala insya-Allah, insya-Allah pahala dapat tak? Ada ulama kata pahala dapat, kesan tak dapat. Ada ulama kata macam mana kamu tak dapat kesan, pahala tak dapat. Ada dua kan? Satu kita nak pahala, satu kita nak kesan. Kesan sembahyang kita, sembahyang kita kan kesan. Allah kata dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, ayat itu, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah kamu daripada melakukan kerosakan dan dosa. Betul. Jadi hari ini cuba kita tengok sembahyang kita. Adakah sembahyang kita dapat mencegah kita daripada fahsya dan munkar? Dapat tak? Adakah saya sembahyang dalam masa yang sama saya masih lagi buat maksiat? Maknanya sembahyang kita ni tak sampai tahap lagi. Maknanya sembahyang kita hari ini sekadar sah, sekadar pahala. Ada ulama kata pahala maknanya kesan pun tak ada. Ada ulama kata, ulama yang syadid sikit, ulama seperti mana Imam Ghazali dikata, kalau kamu buat satu amal ibadah tak ada kesan, pahala pun tak dapat. Bila kamu dapat pahala? Bila Allah terima. Macam mana Allah nak terima sembahyang kamu sambil lewa? Contoh, betul. Bila Allah bagi pahala? Bila Allah terima. Macam mana Allah nak terima? Sembahyang kita pun tengah-tengah habis. Salah. Sembahyang belum. Dah. Dah. Itu ke yang kita nak sekarang ni? Tahu tuan. Untuk seorang ni boleh tanya, sembahyang ke belum ni? Dah. Kita soalan tu tak sesuai dah dengan kita. Apa dah kita sembahyang? Soalan kita khusyuk tak khusyuk? Allah terima ke tak sembahyang saya selama ni? Saya lah, tuan-tuan, saya yang bercakap. Jadi macam mana tengok sembahyang kita? Jadi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. So ulama kata tak apalah, kan? Ada ulama kata pahala dapat, kesan tak dapat. Kamu nak pahala, insya-Allah dapat. Sah tak sah? Sembahyang ke belum? Dah, insya-Allah dapat pahala. Ulama yang longgar sikit lah. Imam Ghazali ni syadid sikit. Dia kata tak, mana pahalanya? Pahala dapat selepas Allah terima. Macam mana Allah nak terima? Kan, pahala tu Allah terima, baru Allah, amalan tu Allah terima, baru Allah bagi pahala. Jadi macam mana Allah nak terima? Lepas sembahyang ada mengumpat orang, lepas sembahyang ada riak, ada ujub, ada takabur dan sebagainya. Macam mana Allah nak terima? Kata Imam Ghazali,
Berat tu. Berarti Imam Ghazali kata rukun solat khusyuk. Tak ada khusyuk, solat tak sah. Imam Ghazali. Tapi tak pakai lah pendapat dia. Syadid, berat. Tak sampai kita tak sampai. Taklah, balik awal. Balik awal lah kita ni, tuan-tuan. Jadi itu cerita tasawuf lah. Kita tasawuf tauhid, kita fiqh. Tuhan sekalian alam yang dengannya kami memohon pertolongan atas segala urusan. Itu sambung nanti. Rukun hamdalah. Rukun hamdalah. Hamid, iaitu orang yang memuji lah. Mahmud, yang dipuji. Siapa dia? Allah Ta'ala. Contoh dia kata, itu contoh. Contoh kalau macam saya puji Tuan Haji, maknanya saya Hamid Tuan Haji Mahmud. Tapi dalam konteks ni, kita duduk cerita pasal siapa ni? Allah Ta'ala. Kita sedang memuji siapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala. Maksudnya yang memuji siapa? Saya, kita makhluk. Yang dipuji siapa? Allah Ta'ala. Mahmud bih. Mahmud bih apa dia? Yang dipuji dengannya, iaitu memuji dengan lidah. Kita memuji dengan apa? Dengan lidah. Mahmud alaih, yang dipuji ke atasnya, maksudnya iaitu nikmat yang dipuji. Maksudnya nikmat tu lah. Kita memuji Allah Ta'ala dengan apa? Dengan lidah. Kerana apa? Kerana Allah memberi nikmat kepada kita. Sirah. Sirah itu maksudnya ucapan pujian seperti mana mengucapkan Alhamdulillah atau Zaid seorang yang mulia. Ini konteks kalau kita memuji sesama manusia lah. So kalau okay, sekarang ni memuji manusia kita tak ceritalah tuan-tuan. Okay, kita cerita sekarang ni Alhamdulillah kita sedang memuji Allah. Jadi yang memuji siapa? Kita. Yang dipuji Allah. Memuji menggunakan apa? Lidah. Kerana apa kita puji Allah? Kerana nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dan kita menggunakan perkataan apa? Alhamdulillah. Itu pula lah. Nahmaduhu pun termasuk juga dalam perkataan. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Itu pun termasuk dalam memuji. Tapi saya menggunakan perkataan nahmaduhu. Saya tidak menggunakan perkataan Alhamdulillah. Ada juga orang Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmadu dalam khutbah Jumaat menggunakan perkataan Alhamdulillah dan nahmadu pun boleh juga. Boleh berlaku, tak ada masalah. Jadi kalau dalam situasi memuji manusia, saya memuji Tuan Haji. Contoh dia bagi Zaid seorang yang mulia. Maksudnya ada nama saya Zaid, maksudnya ada orang puji saya. Jadi orang tu dia lah Hamid, dia lah yang memuji. Yang dipuji siapa? Saya lah, Mahmud. Dia muji menggunakan apa? Mulut, lidah. Kenapa dia puji? Mungkin mungkin lah. Mungkin. Itu contoh lah tuan. Mungkin dia ustaz, orang mulia adalah dia. Menggunakan perkataan apa? Itulah Zaid seorang yang mulia. Itu memuji. Itu sirah lah. Jenis hamdalah. Puji qadim. Puji qadim kepada qadim. Allah puji Allah. Allah puji Allah. Kita jangan puji diri sendiri tuan-tuan. Jangan angkat bakul pula. Angkat bakul, tekan lih sendiri naik atas. Jangan puji. Hanya Allah yang layak memuji dirinya sendiri. Allah kata apa? Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu ayat Al-Quran tu Allah dah sebut. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Siapa dia? Allah. Siapa yang cakap? Allah. Allah puji Allah. Puji qadim kepada hadis. Puji qadim kepada hadis. Allah puji makhluk. Allah puji siapa? Allah puji Nabi. Dia, Nabi Sulaiman adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Tuhannya. Ni'mal abdu innahu awwabun. Awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Ayat ni Allah yang sebut. Allah sebut, Allah cerita, Allah puji siapa?
Nabi Sulaiman. Allah qadim, Nabi Sulaiman hadis. Qadim puji hadis. Qadim puji qadim maknanya Allah puji Allah. Qadim puji hadis maksudnya Allah puji hamba-Nya. Allah puji makhluk-Nya. Puji hadis kepada qadim, puji hadis kepada qadim, kita puji Allah. Kita hadis Allah qadim. Contohnya kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita puji Allah. Puji hadis kepada hadis. Saya puji tuan-tuan, tuan-tuan puji saya. Contohnya Zaid memuji Umar dengan katanya, baik sungguh akhlak kamu. Semua pujian ini kembali pada Allah. Qadim puji qadim, qadim puji hadis, hadis puji qadim, hadis puji hadis, semuanya kembali pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana Allah yang bagi. Qadim puji qadim pun daripada Allah. Qadim puji hadis pun daripada Allah. Nikmat itu daripada Allah. Hadis puji qadim lagi daripada Allah. Hadis puji hadis. Kita puji sesama manusia, bersama makhluk, semua daripada Allah. Yang memuji pun daripada Allah, yang dipuji pun daripada Allah. Kita ni apa dia tuan? Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu semua ni fakir, berhajat sepenuhnya kepada Allah. Tak ada apa tuan-tuan. Kalau dalam bab zakat, salah satu daripada asnaf ialah fakir dan miskin. Fakir lain, miskin lain. Miskin apa dia? Miskin satu orang yang tak cukup pendapatan dia. Keperluannya tak cukup daripada pendapatan. Keperluannya tak cukup pendapatan. Pendapatan tak cukup nak menampung keperluan dia. Contohnya pendapatan dia 3,000. Keperluannya 3,000, pendapatannya bawah daripada 3,000. Tak cukup, minus, negatif semua setiap bulan. Tentuan negatif ke positif? Kan? Negatif ke positif tuan-tuan? Negatif semua setiap bulan. Maknanya dia miskin. Keperluannya 3,000, gajinya 2,700, maknanya dia miskin. Berhak terima zakat, layak terima zakat. Jadi kalau yang positif tu tak layak terima zakat lah tuan-tuan. Kalau ngam-ngam macam mana? 3,000 perlu 3,000 gaji. Ngam-ngam. Cukup-cukup makan. Tak cukup zakat. Dia bukan miskin. Bawah daripada tu kamu miskin. 3,000 bayar pasal ya, miskin bandar. Sebab tu ada istilah miskin bandar sekarang ni. Duduk di Kuala Lumpur, gaji 5,000, banyak tu. Tapi nak pakainya 5,000. Keperluannya 5,000. Maka kalau cukup-cukup tak layak lah. Kalau bawah gaji 4,500, perlunya 5,000 contoh, maka dia dipanggil miskin bandar. Layak terima zakat. Layak lah, miskin bandar. Ni miskin kampung kan, ni miskin bandar. Kan? Jadi kalau satu orang tu dia perlu. Ini contoh lah tuan-tuan, saya buat contoh je. Yang sebenarnya wallahualam lah. Yang perlunya 3,000, tapi dia ada bawah daripada separuh. Separuh daripada 3,000, 1,500. Dia ada bawah daripada 1,500. Maka dia dikira fakir. Satu orang yang duduk di bandar, yang keperluannya 3,000 sebulan, tapi dia ada 1,200, 1,000 cukup. Dia boleh buat apa tuan dengan 1,000? Sewa rumah pun dah 1,000. Contoh. Itu contoh. Dia ada 1,500. Nak pakai 3,000, tapi dia ada 1,500. Sewa rumah 1,000, tinggal 500. Dia nak buat apa dengan 500 ini? Tahu saja 500 lah. Muncul ada budi, tak ada budi tak tahu lah. Haji, muncul ada budi 95, tak ada budi. Allahualam. Moga Allah mudahkan urusan beliau yang keadaan seperti itu. Maka kalau gitulah keadaannya, maka betul lah dia ni fakir. Apa yang kamu boleh buat dengan RM500 selama 1 bulan? Baki daripada gaji dia tu lah, baki daripada pendapatan dia tu. 1,000 bayar sewa rumah, tinggal 500. Macam mana dia nak survive 500? Memang tak ada benda lah, tak ada apa lah.
pergi beli susu anak, pamper anak, bayar tu, bayar minyak, habis 500. Tak ada lah. Okey, dia fakir. Betul-betul fakir lah. Dia layak terima zakat. Ada juga tu, 1000 tu ada juga. Ada lah juga duit tu, ada jugalah. Tapi kita ni dengan Allah Ta'ala tak ada langsung, tuan-tuan. Tak ada langsung, kosong. Apa pun tak ada. Allah Ta'ala bagi. Semuanya Allah. Alhamdulillah. Itu tanda kita puji Allah, tanda kita kembali pada Allah dan kita memuji Allah Ta'ala. Tanda saya ni tak ada apa, Allah Ta'ala bagi. Berapa kali disebut Alhamdulillah hari ni, tuan-tuan? Berapa kali sebut? Masa semayang. Masa semayang. Sebab tu, tuan-tuan, Imam Syafi'i dia mewajibkan bacaan Al-Fatihah dalam surah, dalam sembahyang. Setiap rakaat sembahyang wajib baca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah tu ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kotlah kita lupa nak sebut Alhamdulillah kat luar. Dalam sembahyang sebut juga Alhamdulillah. Berapa kali? 5 kali lah. Berapa kali? 17 kali satu hari. Kalau tak sembahyang sunat, kalau sembahyang sunat tambah lagi. Kok lupa nak kembali pada Allah, nak mengucapkan Alhamdulillah tu lupa kat luar. Terlalu sibuk, terlalu lara. Saya lah Alhamdulillah dalam sembahyang. Ada juga sebut. Tu imam lain tak wajib. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah kamu nak baca. Tak wajib baca Fatihah. Tapi Fatihah lah mudah ya. Baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua pergi India, Pakistan. Rakaat pertama, rakaat kedua baca Fatihah. Rakaat ketiga kita baru nak bangun daripada tahiyat awal. Kita baru di imam dulu kan. Imam dulu kita lambat sikit ke belakang. Kita baru sampai, baru nak Bismillahirrahmanirrahim. Rukuk. Guna nak buat. Guna nak buat. Baru nak Bismillah, dia rukuk dah. Tak baca Fatihah. Kita wajib baca Fatihah, dia tak wajib. Kejar lah, kena kejar. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Baca selaju mungkin kejar dia. Imam, kena kejar. Boleh faham tu? Itu cerita lain lah. Nanti kita baca lah dalam bab masbuk dan sebagainya. Imam Syafi'i dia wajib baca Fatihah. Termasuk dalam surah Al-Fatihah adalah Bismillah. Wajib. Rukun solat. Okey. Dan dengannya kami memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Maksud ayat ini ialah nombor 9, betul-betul tengok. Nombor 9 ialah kami memohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain dalam semua perkara dan keadaan, sama ada berkaitan dengan urusan dunia ataupun agama. Semua minta dengan Allah. Semua minta dengan Allah. Jangan minta dengan makhluk. Tapi hari ini tuan-tuan, kita pergi kat luar, kita banyak mendengar makhluk kepada makhluk. Makhluk. Jangan kita dengar makhluk Allah. Sebab tu Allah kata dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Perkataan yang paling baik ialah perkataan yang mengajak manusia kepada Allah. Dunia di luar tuan-tuan mengajak manusia kepada apa? Kepada manusia. Mengajak manusia kepada makhluk. Mengajak manusia kepada yakin pada makhluk, yakin pada material, yakin kepada harta benda, yakin kepada dunia, yakin kepada duit, yakin kepada harta, yakin kepada makhluk. Makhluk kepada makhluk. Jarang kita dengar membawa makhluk kepada Allah. Sebab Nabi kata jaddidu imanakum wa kaifa nujaddidu imanana akthar min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu, segarkanlah iman kamu. Macam mana kami nak segarkan iman kami? Maka Nabi kata akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan percakapan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu mengajak manusia kepada
Allah, kembali pada Allah, mohon minta apa saja dengan Allah dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi larang tuan-tuan kita minta mati, tak boleh. Nabi larang kita minta musibat, tak ada. Nabi tak pernah hajar kita musibat, bahkan Nabi larang tuan-tuan. Saya baru baca hadis dalam kitab Muslim tadi, larang, Nabi larang kita minta, ya Allah nak sakit, tak boleh. Mana dalam nama ada, ya Allah dah lama tak kena musibahkanlah saya, tak ada. Ya Allah seronok tengok orang tu dapat musibah, dapat pahala, saya nak juga pahala, musibahlah saya, tak ada. Nabi ajar kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta afiah dekat dunia, minta afiah dekat akhirat. Minta dengan Allah, minta pertolongan daripada Allah, minta Allah bantu dalam urusan dunia kita dan dalam urusan akhirat kita. Apa doanya ustaz? Itulah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak usah banyak panjang tu tuan. Lepas sembahyang saya nak baca doa apa? Tak pandai lah ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak tahu sangat lah, tak tahu sangat. Nak baca doa apa ustaz? Doa tu lah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak pernah baca ke ustaz? Awak tak pernah sembahyang ke? Tak pernah baca? Awak tak pernah sembahyang ke? Kita tak pernah sembahyang ke macam mana? Dan semoga Allah merahmati dan memberi penghormatan. Semoga Allah merahmati. Dah habis masa kita tuan. Allah. Dan semoga Allah merahmati. Selawat ke atas Nabi ada 3 makna. Ni wasallallahu wasallama ni. Wasallallahu wasallama. Kan? Betul? Wasallallahu wasallama. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wasallallahu wasallama. Semoga Allah merahmati dan memberi penghormatan. Itu maksud wasallallahu wasallama. Jadi itu selawat tu. Wasallallahu wasallama tu maksudnya selawat. Selawat ke atas Nabi ada 3 makna. Jika daripada Allah maka ia bermaksud rahmat, iaitu rahmat yang disertai pengagungan Allah kepada baginda serta menghidupkan hati baginda. Kalau Allah berselawat, maknanya Allah merahmati. Jika daripada malaikat, ia bermaksud istighfar ke atas kesalahan, bukan ke atas dosa Nabi, kerana Nabi adalah maksum. Maka di sini ulama kata kesalahan lain, dosa lain. Yang ketiga, jika daripada manusia, maka ia bermaksud munajat dan doa. Jadi kalau Allah, contoh kan, sekali kita bersalawat kepada Nabi, kita yang bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi makna selawat kita tu apa? Doa, munajat dan doa. Doa kebaikan, doa keampunan, doa kerahmatan dan doa keselamatan untuk Nabi. Sekali kita bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita. Allah bersalawat maksudnya apa? Allah merahmati kita. Malaikat bersalawat maksudnya apa? Malaikat mendoakan keampunan untuk kita. Tapi kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi yusallu tu maksudnya apa? Allah bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi maksudnya Allah merahmati Nabi yang disertai dengan pengagungan Allah kepada baginda dan menghidupkan hati baginda. Itu maksud selawat Allah kepada Nabi. Kalau selawat malaikat kepada Nabi, malaikat mendoakan keampunan, istighfar. Istighfar itu bahasa Arab, bahasa Melayunya mendoakan keampunan ke atas kesalahan Nabi, bukan dosa Nabi. Tapi kalau untuk kita, kalau kita berselawat kepada Nabi, Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Allah berselawat maksudnya Allah bagi rahmat pada kita. Malaikat berselawat maknanya malaikat mendoakan keampunan untuk dosa kita. Tapi kalau malaikat
Berselawat ke atas Nabi maksudnya malaikat mendoakan keampunan ke atas kesalahan Nabi, bukan dosa Nabi. Kerana Nabi maksum, tak buat dosa. Nabi hanya buat salah. Sebab tu tuan-tuan, salah dengan dosa adalah dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang salah tapi tak berdosa. Kan ada juga salah yang berdosa. Betul? Salah saya masuk sempat tak bagi signal. Dosa ke tak dosa? Dosa ke tak? Tuan Haji. Tak dosa. Tak dosa, katakan dosa tuan-tuan. Kena langgar je. Salah lah. Salah tu ialah saya tersepak awak. Saya ini. Tak adalah dosa. Salah lain. Tapi ada juga salah yang dosa. Saya mengumpat awak. Salah ke tak? Salah dan berdosa. Tapi tak semua salah tu dosa. Tapi semua dosa tu salah. Sebab tu dosa dan salah adalah dua benda yang berbeza. So Nabi buat salah tak? Ya, Nabi ada buat salah. Dan malaikat mendoakan keampunan untuk kesalahan Nabi, bukan untuk dosa Nabi. Dan semua kesalahan Nabi bukan dosa. Tapi kesalahan kita ada yang dosa, ada yang tak berdosa. Dan semua dosa yang kita buat adalah kesalahan. Nabi tak buat dosa. Jadi malaikat mendoakan keampunan untuk dosa-dosa kita. Kalau kita berselawat kepada Nabi, malaikat mendoakan keampunan untuk dosa-dosa kita. Kalau malaikat berselawat ke atas Nabi, maksudnya malaikat mendoakan keampunan untuk kesalahan Nabi. Itu maksud wasallallahu wasallama, bermaksud penghormatan. InsyaAllah kita sambung lagi lah. Jangan lebar lagi tuan-tuan. Tak masuk kitab lagi, baru mukaddimah rukun Islam. Nanti kita baca lah, InsyaAllah secepat mungkin. Allahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk kerana kelemahan, mohon maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.